Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Ini hari kita akan review satu produk, unboxing dan review satu produk yang saya beli di Shopee. Produk ni cukup bagus bagi siapa yang ada bela tenakan pula haiwan peliharaan, terutamanya kucing atau anjing. Produk ni ini kita tengok apa benda. Bagus untuk yang bela kucing atau anjing lah. Tapi bagi saya jangan bela anjing lah, bela kucing. Tapi kita pakai juga untuk anjing kat kebun saya tu. Kalau teruk sangat keadaan dia. Saya ada bela anjing kat kebun untuk jaga kita punya kebun tu. Allah, tebalnya. Ui, dia macam. Kenapa? Double tu, bagus tu lah. Saya kadang beli kat Shopee ni ada seller langsung tak balut. Ini sampai double, padahal beli bedak je. Ini namanya bedak kutu. Bagus sebenarnya bedak ni. Saya dah pakai. Mula saya beli dulu, saya try pakai. Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Okey, ini nama dia bedak kutu. Ya, ini yang lama saya punya, saya beli. Tapi time saya beli ni, time tu murah. Time tu 2024. Saya beli bulan 7. Saya beli time tu murah RM1 lah. Sekarang naik harga lah. Okey, ini harga sekarang yang baru. Dia brand ni Tick Powder. Ini produk, tak silap produk Thailand. Sebab tu dia bahasa Thailand. Nak faham benda kak sawadikap, tak faham. Tapi saya dah pakai. Ni ada dia punya tu, for dog and cat and poultry. Okey, kita pakai dia senang. Tabur je kat kucing tu. Okey, dia punya dalam ni botol macam ni. Kita boleh buka. Okey, tu dia punya tu. Dia ada seal dia sini. Okey, itu dah bedaknya. Senang saya punya nak review, nak open. Sebab saya dah pakai benda ni kat kucing saya. Ini yang lama. Saya tunjuk dia punya debu dia macam ni. Debu dia macam bedak biasa. Nampak? Bedak biasa. Macam tu. Cuma bagus ini. Mana kucing? Bagus, kebagusan dia memang dia efektif. Sangat efektif. Saya pakai kat kucing saya je. Saya tunjuk kucing saya. Pasang kat kucing saya kucing kampung je. Sekejap. Okey. Lupa pula tadi tak rekod pula. Ni kucing saya. Saya rakam semula. Bukan video aku buat tadi, aku dah tunjuk dah, lupa nak rakam. Okey, ni kucing saya. Biasanya bedak ni kan. Bedak ni kan. Ini saya tunjuk tu. Saya buat ni, macam saya buat ni, saya tak buka semua sini, saya buka yang tepinya supaya kita dapat kontrol penggunaan ini lebih baik. Lepas tu kita tabur ke kucing ni. Pertamanya saya nak mandikan kucing ni sekejap lagi. Lepas tu saya tak taburkan. Rugilah pula. Kita dah taburkan, lepas tu kita mandikan. Baik, kita mandikan dulu. Lepas tu baru kita taburkan, kan. Biasanya saya akan tabur kat tempat yang teruk lah. Biasanya kat leher ni lah. Banyak. Biasanya kat leher ni banyak. Saya tabur. Biar dia rata. Tak perlu banyak sangat. Sekadarnya ada je. Lepas tu kita gosokkan dia supaya dengan harapan ada punya bedak tu masuk jatuh atas pada kulit ni, bukan atas bulu lah. Lepas tu dia akan berdebu. Cuma buat ni kalau boleh buat kat luar rumah lah. Kat luar rumah kita letak dalam sangkar, biar dia kat tepi rumah tu, biar kat luar. Supaya kutu-kutu yang mati tu biar mati kat luar rumah, jangan mati dalam rumah kita kan. Macam tu. Kita gata-gatakan dia, lepas tu kita gata-gatakan, kita sebur-sebur ni, jangan kena mati lah, sakit mati dia, kesian dia. Kita sebur tu. Lepas tu kita biar dia. Dalam masa, saya jamin dalam masa 1 jam 2 jam kutu-kutu tu akan mati. Dan dia lepas tu kita akan ulang lepas paling kurang seminggu lah. Kutu takkan ada, paling minimum seminggu. Tengok keadaan kita lah. Kalau kita banyak kucing, kita lepas dengan yang lain yang kita tak bubuh ubat kutu ni, tak jadi ke? Kan? Tak jadi juga. Jadi dia lagi cepat lah dia datang kan. Paling kurang kalau tempat kita macam rumah kita tu cuma ada 1 kucing, insya-Allah lah dalam masa sebulan sekali kita pakai dah okey. Kalau kita kerap mandikan kucing kita seminggu sekali, 2 minggu sekali, lagilah lambat lagi kutu tu datang kan. Itulah. Tapi bagi saya produk ni antara yang terbaik lah. Senang nak pakai, senang nak matikan kutu. Jadi antara ubat kutu lain saya pakai, saya ada macam-macam jenis juga saya pakai. Ada yang jenis ini. Ini biasalah kalau kita beli kat Shopee. Ada yang jenis Shopee, ada yang jenis ini. Kan? Sebenarnya bagi saya yang ini kurang efektif. Yang ni yang baru tau. Yang jenis lama tu yang bagus. Yang lama tu yang bagus. Yang ni. Bagi saya yang efektif yang lama ni. Yang dia ada atas ni dia ada cok hologram tu. Tapi yang ni dia tak jual dah. Dia keluar yang baru. Yang keluar baru ni bagi saya dos dia kurang power lah. Sebab dia saya pasang
dia agak cepat daripada yang lama. Yang lama tu lagi bagus. Satu lagi saya pakai 3-in-1. 3-in-1 tu Invecti ni, yang ada kurap, cacing dengan kutu. Yelah. Cuma 3-in-1 ni, pour on ni, bagi saya untuk kutu kucing ni macam kurang efektif. Saya tak tahu kenapa. Itulah. Satu untuk cacing, alhamdulillah okey. Cacing kurap okey. Jadi saya rasa ini je. Lambat sikit. Okey. Lambat sikit. Ni antara kucing saya yang baru lah. Sebenarnya ada yang lain. Yang lain tu ada yang sakit. Itulah dia. Ada sakit, tak panjang umur. Jadi bagi saya untuk kali ni, inilah produk yang saya nak review. Bagi saya produk ni cukup bagus. Di antara bedak kutu yang paling murah lah. Ada bedak kutu yang lain tapi agak mahal lah. Harga sampai 3 kali ganda ada. Tapi bagi saya ini dah cukup baik. Untuk saya penggunaan untuk kucing saya, alhamdulillah okey. Setakat yang saya pakai okey, tak ada yang kesan-kesan pinggan yang pelik-pelik ke, tak ada. Alhamdulillah okey. Kutu tu mati. Tak ada yang dia jadi tiba-tiba demam ke, sesema ke, tiba-tiba ada masalah kulit lain ke, tak ada. InsyaAllah okey. Jadi itulah. Produk ni produk Thailand. Okey. Jadi bagi saya itu sajalah review produk untuk hari ini. Bedak kutu kucing. Terima kasih kerana telah menonton video saya. Seperti biasa, jika anda berminat untuk membeli produk, mencuba produk ini, boleh beli boleh beli di link description di bawah, di Shopee ataupun Lazada. Pada harga saya beli RM7.50 dengan free shipping. Saya beli produk banyak-banyak kan. Saya beli produk kat Shopee atau Lazada ni, time dia bagi ada free shipping, InsyaAllah saya beli. Okay. Macam ni saya tahan. Macam ni saya beli ni 17/7/2024. Dah nak ada lagi sebenarnya. Boleh lagi untuk 3 bulan. Saya tak pakai banyak. Sebab saya pun kucing pun yang saya pakai kan itu hari paling maksimum itu ada 6 ekor sekali boh. Itulah. Biasanya free kutu kucing ni pada kesian pada anak kucing lah. Kucing bahasa tu biasanya okey. Alhamdulillah. Anak kucing yang teruk. Dia belum ingat ya. Kutu kucing adalah antara penyebab cacing, kecacingan kepada kucing. Boleh buat research dan Google. Dia menyebabkan kecacingan antara sebab dia badan dia, bila ada kecacingan pada badan dia, maksud dia perut dia ada cacing, dia akan kurus. Itu pasal lah punca dia. Kalau boleh kita asasi, sebab telur kutu tu dia masuk, telur cacing tu ada dalam badan perut kutu, tak silap saya. Jadi dengan cara kita hapuskan kutu, kita akan kurangkan risiko untuk kecacingan. Itulah dia. Jadi itu sajalah saya punya review open box ubat kutu, bedak kutu ni. Jika minat boleh tekan description di bawah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.